أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dalam mood suasana raya. Selamat Hari Raya Mazal Batin. Ini hari untuk siri ke-6 untuk Anur punya IHT Rehab. Kita jumpa untuk program seterusnya, InsyaAllah. 1267. Anur. Malaysia. Ambil suhu. Suhu BP. Hari ni ada latihan speech. Speech ni untuk latihan mulut bercakap. Ini hari 6 bulan Isnin. Lepas speech kita ke OT. Syarat kerja. Assalamualaikum. Selamat pagi. Betul saya punya kan? Betul kan? Kelewatan sikit ni. Kelewatan banyak. Kenapa kelewatan pula? Kelewatan. Ini buat latihan tiap hari. Berapa kali? 10 kali. Nah. Jangan minum. Jangan, naik baik. Kita try ada suara boleh? Okay. Rupanya time dia dah tua kena buat. Dulu time budak kita dia buat kan. Naik. Dulu malah kan saya buat. Sepah air. Ada suara ni tak gerak. Angin keluar juga. Alright. Jom. 3. Relax. Sampai. Every time you commit one mistake, you know you can't repent and that it's way too late. You're so confused,
wrong decisions you Dulu have tadi kecil kena buat tak apa, suka buat apa. Kapal selam. and your heart is full of shame. Don't despair, never lose hope. Kena sakit, kena buat lagi latihan. Allah is always by your side. Ya kan? Okay, kami kita belajar setting motor. Lagi motor. Belum cik buat kan? Ada rasa tak vibrate kat hidung? Dia kena ada rasa vibrate. Ada. Bergerak. Bergetar. Dua. Okey. Tiga. Empat. Last one. Lima. Boleh. Sakit tak suara? Tak. Tak ada. Sabar. Dan latihan membaca. Kakak makan kek coklat. Kasut sekolah kena warna coklat. Kuku kakak panjang, kena potong kuku. Kakak suka makan ikan goreng. Sikat rambut kamu supaya kemas. Adik makan ikan siakap dekat sekolah. Kursi warna kelabu cantik sekali. Buku tadika adik kena koyak. Aircon dekat kelas tak sejuk. Dekat kelas banyak buat aktiviti bercakap. Macam ni lah. Macam ni lah. Cakap aja. Tetapi bagus lah. Okay. Dia nak minta slow-slow. Ya, kena pelan-pelan. Satu-satu. Tombol lah. Tolong ambil sulu kecil. Sulu ini terlalu besar. Kamu tak cuci tanas ke? Tanas sangat busuk. Kereta proton saya sudah berumur 20 tahun. Saya rasa aircon dah rosak. Angin tak sejuk. Jangan bagi budak kecil main dengan pisau tajam. Ayah belikan sebuah jam tangan baru untuk mak. Ahmad akan bangun awal setiap pagi untuk menghadiri setiap terapi. Ahmad akan bangun awal setiap pagi untuk menghadiri sesi terapi pada masa yang tepat. Esok saya ada kerja tambahan untuk diselesaikan sebelum hujung bulan ini. Mak saya suka makan makanan yang manis dan masam. Kami sekeluarga telah melancong ke luar negara pada tahun lepas. Oh, belum. Kami sekeluarga telah melancong ke luar negara pada tahun lepas sempena ulang tahun perkahwinan ibu bapa saya.
Tolong tutup akaun itu sebab saya berasa sangat sejuk. Terkejut saya. Awak datang secara tiba-tiba ke dalam bilik ini. Tak Encik dengar macam mana? Clear tak? Okay. Orang ini Saya dengar awal-awal tadi okey tau. Actually dia sampai last pun dia okey. Tapi dari segi sebutan dia, speed dia tak laju sangat kan. Semua tu bagus lah Encik boleh maintain kan. That's good. Cumanya kita panggil resonant. Resonant tu kan maksudnya kita punya tone tu kan. Awal-awal lepas Encik buat exercise tadi dia okey tau. Dia clear lagi. Tapi kalau nak maintain dia tak susah. So that means masa Encik buat awal-awal baca, buat exercise kan ada baca juga kan. Itu mantap, bagus. Tapi bila dah lama sikit kan, dah sampai ayat separuh macam ni, lepas tu dia punya tone turun balik. So dia terus jadi tak clear sangat lah. So dia tak boleh nak maintain. Maksudnya kan, itu kalau macam Encik berbual, buat orang kan. So bila Encik rasa yang dia punya tone dah ke bawah, ke dalam balik kan, Encik kena buat balik. Kalau tak nak buat tiup, just buat yang so dia boleh naikkan tone balik. Macam tu. So dia nak maintain tak boleh, dia macam lepas beberapa minit macam tu dia akan turun balik. So kena naikkan dia balik. Okay. So daripada segi kelajuan, speed dia, suara, sebutan semua okey. It's just the tone je lah yang problem sikit. Tapi ya, lepas buat exercise okey sikit. Okay? رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك Kali ni kita buat exercise tangan kaki. Orang tak kita You've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true. Macam itu, yang kaki muka dia nampak depan. Yang dalam repetition banyak, dan supaya banyak-banyak gerakan. Okay. Oh Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Okay, Alhamdulillah untuk sesi yang ke-6 ini dah selesai. InsyaAllah kita akan sambung esok untuk sesi yang ke-7. Okay, insyaAllah doa-doa Anur #, pulih semula. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.